Ini memang selalu beli rumah kan. Betul lah tu. Tapi saya beli dalam monopoli tu kan. Kerana kita boleh jadi hotel. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa kita lagi dalam podcast Kongsi Sikit, Kongsi Cerita, Kumpul Idea. Terima kasih yang sedang menonton podcast Kongsi Sikit, yang dah like, yang dah share. Terima kasih banyak-banyak. Bagi yang belum subscribe lagi, sila tekan butang subscribe sekarang. Betul. Okay, bye. Tajuk apa kak kita hari ni? Tajuk apa hari ni Bye, rasa-rasa apa yang kita nak bincangkan pada hari ni? Itulah tu, saya tak ada idea ni kak. Okay, kalau ikut zaman sekarang orang macam sangat concern kan pasal harga rumah yang meningkat. Betul. So, Bai dah ada rumah ke? Adalah kak, satu. Satu. Alhamdulillah. Akak ada rumah dah? Satu je lah. Satu je. Yang tu akak duduk ke akak buat sewa? Yang tu duduk lah. Dulu-dulu pernah lah join beli rumah buat sewa ni. Tapi ada dah juga? pencen lah Bai. Oh, kiranya beli rumah ni sama ada untuk duduk atau sewa lah kan? Betul lah. Selalunya orang akan tertanya-tanya lah. Kalau nak beli rumah ni sebenarnya nak duduk ke nak sewa. So mana satu lagi baik tak? Duduk ke sewa? Alamak. Kalau Bai rasa macam mana? Saya tak ada idea kat yang tu. Jadi saya rasa kena tanya pakar lah kak. Kalau macam tu, mari kita bertanya kepada yang pakar. Alhamdulillah hari ini kita berbesar hati dapat menjemput kita kira pakar lah dalam bidang hartanah ni, iaitu Tuan Fauzi Ahmad daripada Chester Property Sdn Bhd Cawangan Bangi. Tuan Fauzi, kalau tak silap saya, dia ni merupakan resident manager. Beliau merupakan resident manager di Chester Properties dan juga estate agent, Bai. Hebat tu kak. Hebat tu. Estate agent ni bukan senang nak dapat lesen estate agent. Betul. Selalu kita dengar rent je kan. Selalu kita dengar rent je. Orang pun selalu confuse kan. Betul. Rent kan EA kan. Okay. Hari ni mari kita berkenalan lah dengan Tuan Fauzi kita untuk kongsi cerita. Dan kongsi dan kumpul idea lah berkaitan topik yang kita nak bincangkan pada hari ini. Okay, selamat datang Tuan Fauzi podcast Kongsi Sikit. Terima kasih Dayah and Bai. Okay, Tuan Fauzi, sebelum kita mulalah nak membincangkan tentang topik sewa ke beli, rasanya lebih elok, boleh molek lah orang cakap, untuk kita berkenalan dulu dengan Tuan Fauzi kan. So Tuan Fauzi boleh perkenalkan diri sikit lah. Baik, terima kasih pertamanya kepada Hidayah dan juga Bai lah sebab sudi menjemput saya untuk berkongsi mengenai tajuk yang agak menarik lah pada hari ini. Betul. Nama saya Fauzi Ahmad. Saya merupakan resident manager dan juga founder untuk Chester Properties Bangi. Saya berada dalam dunia hartanah ni daripada tahun 2008. Lama dah tu. Sekarang lebih kurang 17 tahun lah. Saya dah. pun masuk dalam dunia hartanah ni pun secara tak sengaja sebenarnya, Bai. Saya masa tu sama jugalah dilema masa tu nak sewa rumah ke nak beli rumah. Kan kita perkara pertama yang kita buat bila dah kahwin, biasanya orang muda yang dah kahwin ni adalah cari rumah lah kan. Betul. Nak duduk ke, nak sewa ke, nak beli ke. Itulah juga berlaku pada saya dulu. Betul. Jadi pada 2008 tu bila kita dah mula-mula kahwin, saya kahwin 2006. So bila 2008 tu dah start lah cakap dengan wife kita kena settle down, kita kena cari rumah kan. Jadi masa itulah bermula journey saya dalam hartanah. Sebelum tu memang saya tak ada langsung pendedahan tentang hartanah. Saya pun background saya adalah banker. So daripada situ saya kenal hartanah. Saya bermula sebagai investor. Saya beli, saya sewakan rumah saya. Kemudian saya jadi agent. Sampailah sekarang ni saya dapat estate agent. Dan saya ada license untuk run saya punya agensi sendirilah. Baik. So nampaknya baik kita menjemput memilih orang yang tepat kan. Panel yang tepat ni, yang ada pengalaman. Investor pun dia pernah, jadi tukang jual rumah pun dia pernah, jadi estate agent pernah, dan sekarang manage orang yang jual beli rumah. Memang banyaklah kita harap kita boleh berkongsi dengan Tuan Fauzi. Banyak soalan nak tanya ni kak. Banyak kan. Kak mulakan dulu kak. Soalan apa? Kita mulalah Tuan Fauzi boleh. Okay, hari ni kalau tengok ramai anak muda ni dia keliru. Macam tajuk kita lah kan. Nak beli rumah ke nak sewa, especially yang baru kerja lah. Selalu kalau kita tengok orang yang first baru kerja ni, dia ada dua sebenarnya. Nak beli kereta dulu ke nak beli rumah dulu. Tapi ada yang cakap baik kita beli kereta dan sewa rumah je lah. Tapi kalau dari pandangan Tuan Fauzi, macam mana? Bila masa yang sesuai sebenarnya kita patut beli rumah ni? Okay, saya kongsi sikit lah ya pengalaman saya. Sebab saya dulu pun pernah muda dan sekarang masih muda lagi.
Saya beli rumah pada umur 28 tahun masa tu. Kesilapan saya adalah bila saya mula kerja, saya bekerja pada tahun lebih kurang 2004 macam tu lah. Perkara pertama yang saya beli adalah kereta. Kereta. Masa tu saya kerja, gaji kita 1,400. Agak rendah lah berbanding dengan kawan-kawan saya yang lain. First grad dia dapat gaji 1,800. So 1,400 masa tu kita beli kereta pun bayar bulan-bulan lebih kurang dalam 500-600. Okay. Jadi bila saya nak beli rumah, saya dah kelaikan saya tu dah tak mampu dah. Sebab apa? Sebab saya dah potong half daripada gaji saya untuk bayar kereta. Dan kena ingat bila kita beli kereta ni bukan bayaran bulanan saja yang kita bayar. Betul. Pergi balik kerja kena bayar minyak lagi. Betul. Tol lagi, parking lagi, setiap bulan kena servis, maintenance dia, kemudian kena bayar road tax, kena bayar insurans. So plus minus lebih kurang dalam 700-800 sebulan you kena spend untuk kereta. So waktu tu Encik Fauzi menyewa lah. Waktu tu saya menyewa. Saya menyewa lagi lah. So bila kita nak start beli rumah, gaji yang balance hanya ada 600 masa tu. So nak beli rumah memang tak lepas. Betul. Right? Jadi berbalik kepada persoalan Hidayah tadi, adakah nak beli ataupun sewa? Advice saya lah kepada orang muda yang baru bekerja ni, seboleh-bolehnya cuba cari rumah yang within kita punya kemampuan. Beli rumah dahulu. Sebab rumah ini nak loan approve tu susah berbanding dengan nak approve loan kereta. Loan kereta ni senang je. Kan? Tapi bila komitmen you dah banyak you gunakan untuk bayar kereta, jadi you nak beli rumah tu agak susah. So pada pandangan saya dan juga advice saya berdasar pengalaman saya lah, you beli dulu rumah, okay, dan juga you gunalah duit gaji tu simpan sikit-sikit untuk you gunakan sebagai deposit lah untuk beli rumah. Beli seawal mungkin. Seawal mungkin. So dia macam tak ada satu masa yang sangat orang cakap yang khusus lah ataupun betul. Tepat untuk membeli rumah. Betul ke macam tu? Betul. Pertama dia tengok pada kemampuan kita lah. Ya. Sekarang ni saya rasa kalau first grad gaji pun lebih kurang dalam 2,000 lebih ke 3,000 kan. Banyak saja properti-properti yang harga lebih kurang 200 lebih ke 300,000 yang masih lagi kita mampu. So berbalik pada soalan nak sewa ataupun nak beli ni sebenarnya bergantung kepada kemampuan kita. Okay, beli rumah pada saya beli rumah ikut harga kemampuan lah yang kita mampu dengan gaji kita. Kalaulah kata tak mampu lagi untuk nak beli rumah pada masa sekarang, boleh nak sewa dulu, tak ada masalah. Tetapi carilah harga sewa yang paling murah kalau boleh. Okay, paling murah. Kalau saya dulu kita kongsi 3 orang bayar bulan-bulan 100 lebih je. So duit tu kita boleh gunakan simpan untuk nak bayar deposit rumah dan sebagainya. Sebab kereta ni dia bukanlah satu keperluan pun. Okay, sometimes nak bergerak je kan. Nak bergerak je. You punya objektif apa? Transport untuk you move daripada satu tempat ke satu tempat. Kan? You boleh beli motor, you boleh naik MRT, naik LRT. Sekarang pun balik transport dah okey kan? Betul. So cari sewa rumah yang dekat-dekat dengan public transport. So you naiklah motor ataupun you pergi MRT ke LRT ke pergi tempat kerja. So gunakan seminimum yang mungkin gaji you tu untuk bayar sewa. Selebihnya you simpan untuk you nak beli rumah. Okay. Kalau kata you tak mampu lagi nak beli sekarang lah. Okay. So Tuan Fauzi, ada ke perbezaan besar antara menyewa dengan beli ni dari segi gaya hidup lah? Contoh macam sekarang kan kebanyakan tak tahulah, saya sendiri dululah mentaliti saya kita beli rumah mesti terus besar. Maksudnya rumah tu macam kita takkan pindah lah kot. Macam rasa itulah rumah yang kita akan duduk sampai kita tua ke kan, sampai akhir hayat macam tu. So macam mana pandangan Cik Fauzi berkenaan perkara ni? Dia untuk golongan muda ni lah kan. Pada saya gaya hidup ni you tak perlulah nak tunjuk kat orang pun kan. You nak tunjuk you duduk rumah besar, you duduk rumah landed, double story, seolah macam you banyak duit sebagainya kan. Tapi sebenarnya hakikatnya you nak bayar bank tu masak lah kan. Bulan-bulan 2-3 ribu nak keluarkan kan. Padahal gaji you tak mampu kan. Macam saya dulu, saya first house saya beli rumah harga 54,000. 54. Rumah tu ada lagi sampai sekarang. Sebab rumah pertama kan sayang, ada sentimental value nak jual kan. Saya bayar bulan-bulan 200.5. Tapi saya tak 200.5 je bulan-bulan saya bayar. Sekarang saya sewakan lebih kurang dalam 800. Wow. Ada positive cash flow kat situ. So maksudnya
kenapa kita nak beli rumah yang mahal sebagainya kan? Sebab rumah ni bila dah jadi mahal, dia akan jadi beban kepada kita. Sepatutnya harta ni dia bawa masuk duit pada kita. Dia bukan kita yang kena tanggung dia. Sepatutnya dia tanggung kita. So, untuk permulaan ni, untuk golongan muda ni, start dengan beli rumah yang kecil-kecil dulu pun tak apa. Let's say kalau you nak sewa pun, you sewa bilik pun tak apa. Kan, tak ada siapa nak tengok pun you ni rumah besar ke, banglo kan sebagainya kan. Lepas tu slowly you upgrade lah. Maybe bila you dah cukup gaji, you dah mampu untuk nak beli, maybe you belilah yang ikut kemampuan you. Upgrade tu kiranya kita nak jual dulu rumah yang pertama tu ke, ataupun beli rumah yang seterusnya? Terpulang kepada kemampuan masing-masing lah. Baik, contohnya kalau katakan rumah yang kecil, katalah you beli satu kondominium, sekarang harga berapa? Apartment lah katakan tak dapat 300,000. Dapat 300,000 kan, 300,000 masih ada lagi lah. Contoh macam kat KL rumah WIT ada lagi 300,000. Katalah 300,000, you bayar bulan-bulan 1,500. 1,500. You bujang, janganlah duduk seorang. Okay, you duduk satu bilik, ada 3 bilik contoh kan. 2 bilik lagi you sewa lah. Sewa. So sewa, katalah sewa 400 dah dapat 800. You hanya bayar lebih kurang dalam 700 sahaja. So kurang sikit you punya beban dekat situ. Nampak menarik tu. Dia bagi kongsi tips ni. Kalau kita lah, tapi tu kalau bujang lah tuan kan. Kalau bujang lah, kalau dah kahwin kena halau lah 2 orang tu keluar kan. Itu pandai-pandai itu cerita lain lah kan. Sebab selalunya kalau kita galakkan lah kan, yang muda-muda yang baru start kerja ni, selalunya dia tak kahwin lagi. Betul. So idea daripada Tuan Fauzi ni memang boleh pakai lah kan kepada penonton-penonton kita yang sedang menonton. Kita catat ni tips dia. Beli rumah, kalau masa bujang tu beli rumah, lepas tu bayar tu lagi 2 bilik boleh sewakan. Duit dapat, kira orang lain tolong bayar rumah kita. Betul kan? Macam tu. Betul. Okay. Tapi ada cabaran juga lah Encik, kalau saya rasa nak beli rumah seawal usia ni, waktu mula-mula dah kerja. Sebab bila kita nak beli tu kan, kita bayar down payment kan. Jadi macam mana nak selesaikan masalah tu? Sebab nak bayar down payment ni nak kena kumpul duit banyak juga tu. Kalau beli rumah pertama, biasanya kadang-kadang ada skim lah. Baik, dia macam ada skim rumah daripada pertama government lah. Sebab government pun dia macam menggalakkan sekarang orang muda-muda ni untuk beli rumah. So selalunya kalau skim-skim rumah pertama tu memang age yang bawah 35 macam tu. Betul ke Tuan Fauzi? Betul. Dapat beli full loan kan? Beli full loan kan? Ya, sekarang pun package dah banyak. Contohnya kalau katakan untuk government sediakan 100% loan, dia panggil SJKP untuk skim rumah pertama kan. So siapa-siapa yang anak muda yang tak ada 10% deposit, boleh gunakan kemudahan bank tu. SJKP tu 100%. Ataupun beli dengan pihak pemaju. Biasanya pemaju ni dia tak akan collect 10% deposit. Selalunya dia ada discount, dia ada rebate kat situ kan. So banyak contohnya rumah-rumah yang masihlah banyak lagi rumah yang harga 200-300 ribu yang masih within kemampuan anak-anak muda ni. Cuma mungkin anak muda kita ni dia tak tahu benda tu. Dia tak tahu adanya skim-skim macam ni. So bila dia ingat, beli rumah ni komitmen sangat besar. Mana-mana rumah tu tak sampai dekat orang kan. Betul. Dia orang pun macam ada satu perasaan takut dengan komitmen rumah ni. Sebab komitmen rumah kalau kita tahulah dia berpanjangan. Maksudnya tempoh yang panjang dan amount yang agak besar. Jadi macam mana Tuan Fauzi kalau boleh share lah sikit dengan audiens kita. Macam mana anak-anak muda especially yang baru kerja ni untuk mengurangkan risiko ataupun nak menguruskan komitmen rumah dia ni. Yang pertamanya of course lah, kena beli within kita punya kemampuan lah. At least 1/3 daripada gaji kita tu kita asingkan untuk rumah. Untuk rumah. Kemudian yang keduanya, macam saya sebut tadi, 10% tu tak perlu pun. Perlu pun you tahu apa package yang ditawarkan oleh government, apa package yang ditawar developer, you grab that package. Yang ketiganya, you kena buat kira-kira sikit lah. Contohnya, kalau katakan you punya gaji sekarang 3,000, untuk 5 tahun akan datang gaji you macam mana. So jangan you beli rumah tu melebihi daripada kenaikan gaji you akan datang. Kan? Macam yang ketiganya, macam saya sebut tadi juga, kalau yang bujangnya masih lagi boleh rumah tu di samping dia duduk, dia sewakan. So dapat juga cash flow dekat situ. So after 5 year or 10 year dia nak upgrade, terpulang pada dia lah. Masa tu dah mampu kan. Saya nak tanya satu lah. Kalau untuk golongan muda ni, untuk pembelian rumah pertama kedua, ketiga kan, antara beli rumah subsale dengan rumah yang baru nak bina,
Yang mana pendapat Cik Fauzi yang lagi bagus lah? Sebab dia ada perbezaan juga kan. Betul. Baru. Dia ada pro and cons lah, okay. Pro and cons. Kalau beli subsale dengan projek, subsale ni kita dah nampak rumah tu dah siap. So kita nampak apa tier dia, apa dia punya kerosakan, apa dia punya kelebihan sebenarnya. Structure tu dah ada. Sometimes yang untuk development ni dia masih belum wujud lagi rumah tu. Betul. So risiko dia untuk nak terbengkalai dan sebagainya tu ada. Okay, berbanding dengan subsale. Right. Yang kedua, dari segi kelebihan pula. Kita tengok keburukan dulu. Dari segi kelebihan pula, kalau new project ni, dia very low entry cost. You tak payah keluarkan deposit. Sometimes legal fee di cover oleh pihak developer. Okay. Malahan you dapat lagi benda-benda lain. Dapat rebate, you dapat cashback, you dapat kitchen cabinet, fully furnished, everything kan. Dan rumah baru. Okay. Tapi subsale ni tak lah. Subsale, of course you kena, nak tak nak, you kena keluarkan 10%. So kalau kata rumah 300,000, 10% dah 30,000. Kemudian belum masuk duit lawyer dan sebagainya lagi. Bila dah dapat rumah, mungkin you kena repair dan sebagainya. So cost tu agak tinggi. Jadi kalau bercakap kepada anak-anak muda ni yang tak ada duit ni, cadangan saya pergi kepada new development. Tapi you kena buat research sikit lah. Research sikit sama ada projek itu okey tak okey, developer tu okey ke tu tidak. Sebab kalau katakan projek tu terbengkalai, bukan setahun 2 tahun punya ceritanya, kan? 30 tahun you kena tanggung. So benda tu lah. Tapi within the research, kalau you betul-betul buat research, you jumpa agent yang professional, yang betul-betul nak educate you, then insyaAllah you akan buat pilihan yang betul lah. Okey, bila bercakap pasal anak muda beli rumah pertama kena buat research kan. Berdasarkan pengalaman Tuan Fauzi sendiri, sepanjang terlibatlah menjual sebagai investor, ataupun mungkin pengalaman Tuan Fauzi sendirilah ada buat kesilapan ke kan. Apa kesilapan umum lah, especially bagi orang yang first time nak beli rumah. Apa kesilapan dia yang selalu dia orang buat? Good idea tu. Good. Dia kesilapannya selalu dia jatuh cinta dengan property. Dia tak jatuh cinta dengan the deal. Ada beza kat situ. Jatuh cinta dengan property tu maksudnya dia, property ni cantik, property ni selalunya kalau perempuan dia tengok kitchen cabinet lah. Dia masuk rumah tengok kitchen cabinet cantik, design cantik. Betul lah tu. Tapi harga mungkin tak kena. Yang kedua lokasi dan sebagainya. So apa yang saya maksudkan jatuh cinta dengan deal ni adalah dia beli property ni sepatutnya bila hari kita beli tu kita dah buat profit, kita dah buat untung. Contoh macam ni, katalah satu kawasan tu dia punya market value adalah 500,000 contoh tapi kita dapat deal tu 300,000. Bila market value contoh. Rumah ni subsale lah ni. Rumah tak kisahlah subsale atau projek. Sometimes ada juga projek-projek yang developer that area, katalah contoh 500,000 tapi dia bagi diskaun, rebate sebagainya jadi 400,000. So that's a good deal lah. Let's say katalah you nak jual besok, you boleh jual pada harga 500,000 dah. Itu apa yang saya maksudkan dengan you jatuh cinta pada deal. Jangan jatuh cinta pada property tu. So selalunya orang buat silap, dia tengok rumah cantik sebagainya kan, beli-beli rupanya over market price. Developer dah markup harga lebih pada market price. Yang pertama. Mungkin yang keduanya, bila dah nak jual, tak boleh lah. Saya jumpa banyak klien yang macam tu. Dia kata, Cik Fauzi, saya dah beli 5 tahun ni, kenapa harga rumah tak naik juga? Turun lagi ada. Sebab apa? Sebab dia beli pada harga over their market value. Boleh turun harga Maksudnya dia macam beli future value lah. Dia sebenarnya kalau kita tengok kepada laporan NAPIK baru keluarkan. NAPIK ni satu. NAPIK tu apa? Baru nak tanya dia bawa JPPH lah, Jabatan Penilaian Perkhidmatan Hartanah. Dia tiap-tiap tahun dia akan keluarkan satu report, satu Malaysia, bagaimana pasaran hartanah. So pada tahun 2024 dia keluarkan satu report. Dia buat perbandingan daripada tahun 2010 sampai 2024. So 24 tahun dulu average harga property average di Malaysia 210,000, 217,000 macam tu pada tahun 2010. Sekarang pada tahun 2024 baru je keluar report bulan Mac hari tu, harga average sekarang adalah 480,000. Dan kalau tengok graf pada report tu, setiap tahun graf dia menaik sahaja. So kalau kita nak kata harga rumah jatuh, dia tak jatuh. Harga rumah tu naik. Ini berdasarkan report sebab kita ada figure dan data kita ada. Tapi macam mana orang yang beli rugi tu? Maksudnya? Biasanya beli rugi tu sebab dia beli over than
market price lah. Maksudnya dia beli pada harga yang bukan sepatutnya. Betul. Harga contoh macam saya sebut tadi kat market value sepatutnya 300,000 je. Tapi dia pergi beli mungkin 350 atau 400,000. Memang ada di pasaran macam tu. Sometimes developer pun dia dah markup price dan sebagainya kan. Dia tak harga begitu. So kena buat research sikit lah. Okey, maksudnya walaupun nak beli rumah undercon ke, kena jugalah buat research dulu. Betul. Market value dekat area tu. Kalau kata sebut dalam property ni dia dah sebut median price. Median price di kawasan tu berapa kan. So you kena check dululah. Sebab tu penting untuk you cari property agent yang betul-betul professional dan ada knowledge berkaitan dengan produk yang dijual tu. Jangan pakai ambil je. Okey. Berbalik kepada tajuk tadi tu. Kalau tengok pada harga trend naik, maksudnya bayar bulanan pun akan tinggi lah kan kalau belilah kan. Maknanya kecenderungan untuk anak muda ni macam kurang lah kan. Dia akan rasa macam lebih nak menyewa daripada nak membeli. Dia sebab tu saya kata awal tadi, masa mula-mula kita start tadi, beli seawal yang boleh. Seawal yang boleh. Waktu tu harga murah lagi kan. Ya, masa tu harga murah. Dulu baik saya cerita banyak saya terlepas dia lah. Masa saya menyewa dulu bermula kahwin, owner offer dekat saya rumah harga 40,000. Rumah apartmen. Bukan apartmen lah, 750 square feet macam tu. Tingkat yang ketiga macam tu lah. Dia tak ada tinggi sangat. 40,000. Saya tak beli masa tu sebab dah beli kereta. You dah beli kereta, you dah ada credit card. Macam mana 40,000 kalau ikutkan bulan-bulan dalam 200 lebih je. Betul. 200 lebih pun tak mampu masa tu sebab tu saya kesilapan tu. Kesilapan saya lah yang saya harap orang lain yang dengar ni tak buat macam tu lah. Betul. So 40,000. Saya pernah dapat juga offer harga rumah teres di di Puncak Jalil. 180,000. Murah lah. Sekarang tahu harga berapa situ? 600,000. Tapi tak beli sebab tak mampu. Okay. 500% tu. So hari ni kalau boleh anak-anak muda yang dengar ni kena buka minda, sebolehnya you prepare yourself untuk bersedia beli property seawal yang boleh. Jangan buang duit beli kereta dulu, buat credit card, apply credit card, sebab itu lagi kan. Melancong sebagainya kan. Janganlah tunjuk sangat lifestyle yang sekarang kan orang banyak share lifestyle dekat social media kan. Pergi bercuti dan sebagainya. Sepatutnya you kena start untuk fikir macam mana nak beli rumah dulu. Okay. Adakah rasanya lah kan, Tuan Fauzi rasa yang anak muda ni nak beli ni memang diorang kena set mind diorang nak beli rumah sebab nak duduk, ataupun dia boleh set mind dia beli rumah tu, dia beli rumah tapi at the same time bukan untuk dia duduk, macam untuk invest lah. So kalau pada pandangan Tuan Fauzi, yang mana sepatutnya diorang ni lebih fokus lah. Adakah nak beli rumah nak duduk, macam saya cakap lah, kalau saya sendiri bila beli nak rumah nak duduk ni, kita akan cari lah rumah yang macam tadi lah, rumah cantik rumah ni, dia dapur dia besar, ada dry kitchen, wet kitchen. Kita perempuan kan, macam tu lah kan. So pandangan Tuan Fauzi macam mana, anak-anak muda ni patut fikir untuk get more money, I mean macam beli rumah tapi dia invest, ataupun memang dia terus dia cari property untuk dia settle down. So macam mana? Yalah, dia sebenarnya bergantung kepada preference masing-masing lah kan. Cumanya bagi saya rumah ni kalau tengok banyak kes-kes kat luar sana, kes lelong dan sebagainya kan, tak mampu bayar, bank tarik balik dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia beli tu, dia anggap inilah rumah idaman aku. Rumah idaman, rumah ni lah segala-galanya lah. Rumah idaman kan. Padahal kita kena berpijak pada dunia nyata. Kita mampu tak untuk nak bayar. Jadi berbalik pada soalan tadi, pendapat saya dan nasihat saya adalah mulakan dengan rumah sebagai untuk investment. Sebab apa saya cakap macam tu? Contoh macam saya beli rumah itu, saya beli 54,000. Saya bayar bulan-bulan 250, saya sewa 800. So saya ada lagi balance lebih kurang dalam 550. Gaji saya masa tu 1,400. So kalau ikutkan saya punya income 1,400 tambah dengan 500 tadi tu, saya dah ada lebih kurang dalam hampir 2,000, betul. So itu adalah pendapatan saya, yang mana kita panggil 500 tu adalah pendapatan pasif. So saya tak perlu nak kerja sebagai untuk cari duit. So tiap-tiap bulan ada orang bagi duit kat saya. Perumpamannya macam itulah kan. Jadi bila dah 2,000 gaji saya tu, pendapatan saya, bila saya nak apply loan lagi, contoh nak beli rumah lain untuk nak saya duduk, so bank akan tengok tu sebagai income saya. So secara tak langsung income saya akan bertambah. Jadi kalau saya nak beli rumah lagi untuk rumah saya nak duduk sebagainya, tak ada masalah.
Berbanding dengan rumah pertama you beli, katalah you bayar bulan-bulan dah 1,500. 1,500. So you tak boleh dah nak beli rumah kedua dan ketiga sebab half of your commitment dah pergi kepada rumah. Tapi at the end of the day, macam saya sebut tadi juga, bergantung kepada individu lah. Mungkin dia, saya tak nak lah nak beli rumah banyak-banyak, at least satu pun cukup. Boleh, tak ada masalah. Tapi you kena ukur baju di badan sendirilah. Ataupun boleh juga kan, macam contohlah kan, dia beli rumah macam Cik Fauzi tadi, beli rumah 54,000, dia kena hold sikit lah dia punya keinginan tu, untuk memiliki rumah yang idaman dia tu. Nanti bila macam tu Fauzi cakap tadi, harga rumah tu akan naik, betul? So masa naik tu mungkin dia boleh jual dan duit tu boleh digunakan lah untuk membeli rumah idaman dia. Betul. Idea macam tu okey ke? Boleh. Ya, itu pun antara idea menarik. Cuma dia kena sabarlah. Tak adalah tunggu 2-3 tahun dah beli rumah idaman kan. Maybe 10 tahun selepas itu. Sebab macam yang saya sebut, yang rumah saya beli 54,000 tu, sekarang harga value dia dah 250,000. Anda kata saya jual pun, saya dah dapat 200,000 cash kat situ. Mungkin saya boleh pergi beli rumah idaman saya sebenarnya kan. Jadi you kena hold you punya, apa nama ni, dia panggil apa keinginan you lah. Keterujaan nak ada rumah sendiri tu lah. Itu kena sabar banyak baik. Betul. Nak beli rumah corner lot ke nak beli rumah intermediate pun. Itu pun apa pun ikut kemampuan tadi. Betul. Ukur baju badan sendiri. Itulah dia punya ni kan. Okay, Tuan Fauzi, kita nak tahu jugalah kalau ada strategi ke nasihat daripada Tuan Fauzi lah untuk anak-anak muda ni. Kalau katalah dia baru kerja hari ni, dia plan lagi 5 tahun dia nak beli rumah. So apa yang dia boleh buat dalam tempoh sekarang ni supaya 5 tahun lagi dia capai dia punya matlamat nak beli rumah sendiri. Tak kisahlah untuk dia duduk ataupun untuk dia invest. Ke nak beli rumah sekarang, tak payah tunggu 5 tahun. 5 tahun ni naik harga tu. Saya nak cakap, saya pun nak cakap macam tu. Saya fikir kat dia 5 tahun ni naik harga tu. Betul. Sebab 5 tahun tu masa yang terlalu lama lah. Betul. Sebenarnya. Okay. Itu saya kata stigma masyarakat kita, semua orang anggap nak beli rumah ni kena ada duit banyak. Betul. Kena ada duit banyak, kena gaji besar sebab rumah ni mahal. Sebenarnya tidak pun. Itu first kena betulkan. Tak semua rumah you kena keluarkan 10%. Ada yang buyer saya tak keluarkan 1 sen pun tapi dapat lagi duit beli rumah. Subsale. Projek ada, subsale pun ada. Ini nak kena belajar lagi, kena jemput saya lagi lah. Kita buat episod kedua. Ke nak kena PM tepi ke macam mana? Dia membeli harta tanah pula. Dia kena, bagi saya kena, macam saya mula-mula start dalam property dulu, saya banyak study, saya banyak buat research, saya banyak membaca. Jadi untuk anak-anak muda sekarang ni, you kena cari ilmu dulu. Macam saya sebut tadi, tak perlu tunggu 5 tahun pun untuk nak beli rumah. Kata you tak ada simpanan sekarang kan, you ada gaji, kata gaji 3,000 dah boleh start beli rumah dah. Tapi you kena belajar sikit lah. Belajar cari macam mana cara nak buat. Jumpa ejen-ejen yang bertauliah untuk ajar you macam mana kan. Jadi dia, you nak tak nak saja. Kena buang stigma tu dulu. Ada duit 5 tahun lagi. 5 tahun pun kadang tak cukup-cukup juga kan. Simpan setahun, tahun depan pergi Jepun lah, jalan lah sebagainya kan. Balik dah tak ada duit, dah start simpan balik kan. Lain kali langsung tak beli rumah. Itulah dia punya ni dia. Okay. So dari segi perspektif jangka panjang lah. So bagi Tuan Fauzi, mana yang lebih baik? Adakah menyewa? Walaupun kita dah ulas panjang sangat tadi ni. Adakah menyewa ataupun beli rumah? Saya nampak macam arah dia tu ke beli rumah lah kot kan. Tapi yelah, kita nak tahu jugalah. Pertama sekali, kalau you mampu, belilah rumah. Tak semestinya rumah tu rumah idaman. Beli semurah mana yang boleh, asalkan you dapat beli sebiji rumah, sebab itu adalah harta you. Andai kata you tak mampu sangat ni, katalah contoh gaji mungkin 2,000 agak mustahil lah untuk nak start beli rumah. Selalunya kalau start pun 2,500 atau 3,000 tu dah boleh start cari rumah. Katalah gaji 2,000, so you kena kerja kuat lah. Kena kerja kuat macam mana? Maksudnya mula menyewa dulu, you simpan, katalah sewa bilik ke 200-300 ke, gaji you simpan, dan masa sama you cari part time kerja dan sebagainya untuk naikkan you punya income supaya you boleh beli rumah. At the end of the day, saya punya nasihat adalah beli rumah juga seawal yang boleh. Walaupun mula-mula tu you kena menyewa dulu, tapi you kena tanamkan azam, you simpan duit, you kerja lebih sikit, dapat income lebih, you start beli rumah.
Tak semestinya mahal. Yang murah, semurah-murah yang boleh pun tak apa. Janji you kena pegang dulu sebiji rumah. Faham. Okay. Nampaknya kita kena beli rumah lagi, Kak. Akak rasa baiklah kan. Saya memang selalu beli rumah, Kak. Betul lah tu. Tapi saya beli dalam monopoli tu, Kak. Dalam monopoli baik. Kalau real life pun rasanya ada kadang-kadang kita 2-3 upgrade biji jadi, juga kan. Kadang-kadang kita upgrade jadi hotel. So kalau penonton-penonton nak belajar beli rumah, boleh main monopoli lah cerita dia. Betul. Boleh try main monopoli lah. Okay, Cik Fauzi, sebelum kita nak end lah Betul, banyak dah ni kan tips-tips yang di-sharekan lah, especially tentang nak sewa ke, nak beli ke. So apa pandangan atau secara general ni lah berkenaan topik kita pada hari ni, sewa atau beli tu, especially lah kepada anak muda. Kot lah Tuan Fauzi ada tips-tips nak share, walaupun tadi kita dah ulas ni, tapi sebagai kesimpulannya lah, tips-tips yang nak share dengan anak-anak muda kita kat luar sana, especiallynya yang baru kerja, yang selalu rasa macam rumah mahal sangat, baik beli kereta dulu, tapi dia tak tahu kereta tu macam makin lama makin turun harganya. Dan dia fikir macam saya fikir dulu, terpaksalah buka peku sendiri kan. Dulu saya pun fikir macam tu, apa hal lah nak beli rumah ni kan. Lepas tu mahal. Saya pernah tengok rumah 2010, ada satu rumah semi-D, harga dia 200 lebih je masa tu. Wow. 200 lebih memang murah kan, tapi pada saya masa tu mahal. Sebab nak kena bayar tu. Ataupun saya sebenarnya tak kerti merancang kewangan ni kan masa tu, tak pastilah kan. So kalau boleh lah secara generalnya, macam mana anak muda kita ni nak merancang kewangan dia, tips-tips yang boleh Cik Fauzi share kan, supaya akhirnya dia dapat membeli rumah tu. Macam nak merancang tu. Okay, pertamanya of course kena ada ilmu lah. Okay, kena cari ilmu, kena belajar. Sorry to say, kita masyarakat Melayu kita mungkin agak terlalu tidak dapat pendedahan yang banyak berkaitan dengan hartanah berbanding dengan rakan-rakan kita daripada bangsa Cina. Okay, mereka dah, saya pernah jumpa dah moyang dah ada kilang dah masa tu. Saya punya kawan saya, moyang dia ada kilang. So cicit dia sekarang ni dia collect sewa je setiap bulan. Okay, maksudnya dia dah ada pendedahan tentang properti hartanah ni daripada dulu lagi. Kita masyarakat Melayu tak ada pendedahan macam itu. So jadi apa kita kena buat adalah kita kena cari ilmu lah. Sekarang ni kena belajar, jumpa mereka-mereka yang dah berjaya, mereka yang dah ada banyak rumah contohnya kan. Baca buku, pergi seminar, itu kena buat. Nak tak nak itu mesti kena ada dulu. Sebab tanpa ilmu you tak boleh buka minda you. You tak ada kesedaran macam kenapa nak kena beli rumah, kenapa nak ada rumah banyak-banyak, kenapa nak ada duit lebih. You tak ada benda tu. Okay, tu yang pertama, untuk buka minda you. Yang kedua, carilah mentor atau mereka-mereka yang boleh guide you dalam bidang ini. Kalau katakan you nak serius, nak start, even you nak beli rumah pertama pun, tak semestinya jumpa millionaire pun. You boleh jumpa ejen-ejen hartanah yang bertauliah, yang berdaftar kat luar sana. Sometimes mereka ni ada ilmu yang kita tak tahu. Kita ingat dia jual rumah je, padahal dia orang ni boleh advise dengan cara yang lebih profesional, cara yang betul macam mana untuk nak memiliki hartanah sebagainya. Kemudian yang ketiganya, kena bertindak lah. Kena bertindak, maksudnya kena start dengan saving. Setiap bulan gaji tu, gaji 200, 2,000, 3,000, simpan 200, 300 dalam bank dulu kan, sebagai permulaan untuk kita nak membeli hartanah. So 3 benda ni lah yang kena buat. Okay, macam mana baik? Maknanya nak tak nak, Kak, saya simpulkan, Kak, kan. Maknanya dia memang nak tak nak kena beli juga kan. Kena beli. Dia lagi orang cakap afdal lah kot kan? Lebih afdal untuk belilah. Tapi beli tu ikut kemampuan lah kan. Jangan nak beli rumah idaman je baik kan. Betul. Kena beli rumah yang ikut baju sendirilah. Kalau mengikut perbincangan kita dengan panel kita pada hari ni lah, borak-borak santai kan. So harapnya podcast kita pada hari ni dapat memberi pencerahan lah kepada audiens kita, especially anak-anak muda yang tak lama lagi, kalau student-student politeknik ni tak lama lagi nak habis belajar dan start kerja. Belum start kerja lagi, baru semester 5-6 tu dah start kira dah, nak pakai kereta Honda, nak beli motor besar. Dia langsung tak pernah terlintas di fikiran dia tentang membeli rumah ni. Itu yang kita kena betulkan dalam masyarakat kita lah. Jadi harapnya dengan pendedahan dalam podcast ni adalah dapat audiens kita, especially anak muda, untuk berkongsi atau berkumpul idea-idea ni macam mana nak menjadi owner rumah pertama. Gitu kan. Seawal usia kan. Seawal usia baik. Kita cubalah
Okay, so saya rasa setakat itu sahaja. Terima kasih banyak Tuan Fauzi kerana sudi datang dan share. Mungkin kita kena panggil lah kan. Ada tips-tips lagi kan untuk episod seterusnya. So jangan lupa kongsi, like dan share serta subscribe podcast Kongsi Sikit. Jangan lupa komen sekali. Yes, dan jangan lupa komen. Kalau ada soalan boleh tulis dekat komen, ruangan komen. Kita akan cuba untuk dapatkan jawapan daripada Tuan Fauzi. Okay, terima kasih banyak semua. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Assalamualaikum.